Aku akan bawa korang pergi ke hotel yang teruk dapat review di internet. Lokasi hotel ini berada di Pulau Perhentian. Hotel ini dikelilingi oleh air yang biru, malah merupakan taman laut yang tercantik di Malaysia. Aku akan bergerak dari hotel ke hotel yang berada sekitar perhentian untuk merasai pengalaman yang berbeza. Okay. Sekarang kita orang dekat arena Genting Sempah. Pukul 7 suku guys 6 jam lah nak sampai JT Kuala Besut. Di awan pulihan bayang pergolakan. Tak ada sendiri walk in. Walk in? Haa. Ya, walk in sendiri lah. Boat ada? Boat belum beli lagi. Besok aja lah pergi. So yang pendek akan ikut abang ni pergi parking kereta. Kita orang nak pergi naik bot. ZNZ. Mana ZNZ? Melayan. Cuma satu hari je. Wait a minute. Selain pergi ke Longgit. Sweet over there. Over there, over here sir. Yes. Tapi esok macam mana dia kita nak ke sana? Taxi lah. Jalan kaki boleh? Boleh. Direct. ZNZ. Ha. ZNZ. Bagi straight kat masjid tu. Aha. Masuk ke kiri. Oh, masjid belah kiri eh? Terima kasih. Kenapa nama pulau ni Pulau Perhentian? Pulau ini sering kali dijadikan tempat persinggahan kapal-kapal dagang yang berlayar di sekitar Asia Tenggara, dan disebabkan hal itu, pulau ini dinamakan Pulau Perhentian. Hotel. Tapi ni kedai makan geng. Tapi dia cakap tadi owner sama. Jom kita try tanya ZNZ Homestay. Tak ada booking ni. Baru booking ke? Lama dah. Ni weh. Kau dah tu booking. Oh, Ahmad Abdul Halim. Ya, betul. Abang Abdul Halim. Ada bang eh? Ada, tapi saya selepas pandang. Oh. Bilik ada kosong. Bilik ada kosong. Cuma belum kemas lagi lah. Oh, boleh kemas lagi. Mau check out tadi. Oh. Tunggu kejap boleh tak? Berapa minit dia tadi? Setengah jam. Kita lepas bandar. Sampai inclusion. So kita harga dia kat sini dia murah sikit lah daripada dekat Long Beach. Boleh. So geng, aku order nasi goreng seafood. Ni nasi goreng paprik. Kau punya berapa ringgit? Daging merah. Daging merah berapa ringgit? 12. Aku punya 15 nasi goreng seafood. So kita try rasa dulu lah. Jatuh belakang. Sedap tak? Sedap. Okay, so kau makan dulu. Sekejap lagi bilik dah siap, aku akan tunjuk kat korang. Okay guys, so abang ni akan bawa kita pergi dekat bilik lah sekejap lagi. So bilik Dekat masjid? Haa. Dekat masjid. Tu abang kat situ. Mana? Ni kat atas bawah ni. Assalamualaikum. Saya mengerikan juga. Aku sini kot. Tapi sini macam tak lawa masa cadar dia. So ini adalah bahagian bilik guys Katil satu, ada 2 katil size queen. Ada selimut juga dia bagi 2 bantal guys. So sama juga dekat belah sini dia bagi 2 bantal, 1 selimut guys Okay guys, so ini adalah toilet dia Toilet dia nampak macam okay, tak apalah. Kalau kau nak mandi boleh lah, mandi ada shower. Dia bagi cerek juga untuk korang nak masak air ke apa. Dik, kau ada masak air dalam ni ke? Ada. Ada air lagi Ada macam sarang-sarang sikit ni kan. Dia ada bagi tisu kan kat situ, tisu Kau balik mula tisu ni. Kita tak ada tisu tu. Dia nampak pada sini je geng. Kau nak tengok luar, boleh tengok pada sini geng. Oh, aircon dah ada aircon. Yes. 24 hours battery okey lah. 24 hours And dia ada juga kipas kat sini. Dan aku rasa kan dekat sini sebenarnya boleh 1, 2, 3
4 orang boleh stay sini 4 orang. Kalau seorang badan kecil maybe boleh 5 lah. Okay guys, so korang nak rest dulu kat sini. Rehat jap. Lepas tu nanti aku akan bawa korang pergi jalan-jalan dekat area kampung nelayan ni lah. Okay, sekarang kita nak pergi cari makan dulu dekat area kampung nelayan ni. Jaga situ. Muka senyum-senyum. Okay, ni kat masjid dia dekat sini Aku tunjuk dekat korang sekejap masjid dia. So kat dalam tu dia punya masjid Masjid Ar-Rahman Pulau Perhentian Mukim Pulau Besut Terengganu guys. Banyak tempat makan. Budak-budak kat sini rajin guys, ada kemas. Syirak limau. Syirak limau. Nasi goreng seafood, nasi paprik seafood. Dah nak pukul 12 ada suara orang macam tak tahu lah, tengah gaduh. Selamat pagi guys. So kejap lagi aku akan bawa korang pergi breakfast dekat area di kampung nelayan ni. Ada beberapa kedai yang aku nampak semalam. Tapi sebelum tu aku nak bawa korang pergi review masjid dekat sini dulu. Okay, so let's go guys. Masjid Ar-Rahman Pulau Perhentian antara 500 masjid yang terdapat di Terengganu, memudahkan pelancong beragama Islam untuk beribadat sambil menikmati keindahan panorama sekitar. Kalau korang stay area sini memang senang nak dengar azan, senang nak tahu waktu dah masuk ke belum. Tapi kalau dah dengar azan tak nak solat, tak tahu dah Go. Masjid ini juga boleh memuatkan 1000 jemaah, boleh tahan besar. Pas solat, korang boleh makan sambil menikmati pemandangan yang indah di kampung nelayan. So far okey lah roti canai dia. Harga pun not bad. Korang dah check out dah. Okay geng, korang baru je lepas makan tengah hari. So sekarang nak cari boat, nak pergi dekat ni Long Beach. Korang akan mendaftar masuk di Tropicana ini. Aku dah stay sini beberapa kali. Harga sangat berpatutan. Korang boleh pilih nak ekor atau tak nak. Jom guys. Don't. Thank you boss. Dia bagi 2 selimut dan 2 bantal. Ada lampu juga geng Okay geng, kat toilet dia conditioning shampoo. Lepas tu dapat sabun. Okay, ni dah ada tisu. Dan toilet dia okay lah, bersih lah. So geng, kita orang dah keluar daripada Tropicana Inn. So far Tropicana Inn ni dia punya stay bagi aku dia selesa. Ada toilet sendiri, toilet dia bersih, cantik. Cuma yang bilik yang aku ambil ni tak ada aircon lah. Actually hotel ni sebenarnya macam underrated punya resort. Korang akan stay 1 malam dekat Aman dan Laut. Kalau korang nak tahu, Aman dan Laut ni berada di Long Beach. Dari JT Long Beach, korang kena jalan dari hujung ke hujung. Macam aku naik teksi, turun dekat pantai je, dekat sikit. Harga dekat sini bagi aku affordable lah untuk bilik yang macam ni. Korang dah settle check-in, jom aku bawa korang naik ke bilik.
ada balkoni, view pun cantik. Cuma balkoni dia macam friendly sikit dengan neighbour sebelah menyebelah. Okay geng, yang ni toilet dekat Aman dan Laut. Shower besar. Ada cermin. Modern campur klasik sikit dia punya ni. Dan dia punya toilet bowl macam ni. Untuk wardrobe dia bagi korang wardrobe yang macam ni je. So tak ada almari. Just korang boleh gantung letak korang punya baju ataupun pakaian dekat bawah tu. Bag ke apa boleh letak kat sini. So geng, dia ada plug point dekat dengan katil lah. Kat situ pun ada satu dekat gila dengan katil. So senang lah untuk korang nak charge phone, gadget ke apa kan. Bagi aku convenient lah. Sebab hotel kat sini plug point orang kebanyakannya hanya satu plug point saja, which is korang kena bawa extension. Dan kat sini pun ada lagi plug point guys. Aku akan tunjuk dekat korang sikit lah kat bawah macam mana dia punya keadaan petang. Jom guys. So, korang dah nak check out daripada Aman dan Laut. Korang nak pergi Port Nong dulu. Jom. Pergi darat. Hei. Okey. Alamak, slipper aku pun tu. Saya biar dia aku di. Geng, so kita orang dah selamat naik boat dah. So kita orang sampai dekat darat dengan selamat Sekarang kita orang baru je sampai JT Kuala Besut. Lepas ni kita orang plan nak terus balik KL lah guys. So sekarang kita orang dekat Kuala Terengganu. Kita orang nak beli keropok leko losok. Daripada sana sampai ujung sana banyak gila kedai keropok leko yang korang boleh explore. Cuba sedikit. Lembut lah. On. Yeah. Sedap. Korang kena try kan. Okay geng, korang dah sampai Port Nong. Korang nak dinner dulu dekat sini. Sebab katanya kedai tutup pukul 8. Korang yang mana belum lagi subscribe channel Padil Pusing, aku minta tolong korang untuk subscribe. Dan kalau korang suka konten yang macam ni, tolong like, komen. Okay guys, jumpa lagi dalam next video.